Hai, Assalamualaikum. So, kali ni trip kita akan pergi mencandak sotong di Kuala Terengganu, Marang, guys. So, ini adalah preparation untuk kita bergerak menuju ke Kuala Terengganu, guys. Oh? Dah. Okay, sebelum kita nak candak sotong, kita ngai dulu. Set up dulu apa yang patut. Ini kita punya leader. Dia akan ajar kita nanti macam mana nak set up rambut, macam mana nak set up leader besar-besar. Memang cantik. Kat Marang Marang. Kuala Terengganu. Ada kedai makan. Kat mana? Pok mancing. Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Bagi set up dia. Padu babe. Tempat yang cantik. Tu dia. Tu dia baang. Jom kita set up. Kita try test apa dapat hasil sini. Penuh ni. Nak memancing punya pasal. Panas sini. Laut dia cantik lah. Orang kampung punya style. Ikat pakai repi. Jangan nampak atas. Mak, adik masuk TV, Mazli masuk YouTube. Janganlah, malu tu. Aduh, masih juga aku tahu. Kita nak set up dulu. Abu Gasia. Bila kita sampai Kuala Terengganu pagi, jadi kita orang tak tahu nak buat apa. Kita cari pot memancing dulu. Orang kata training sebelum kita menaiki bot untuk pergi candak sotong. So korang boleh tengok lah, ini adalah persiapan setup by setiap seorang untuk memancing, memenuhi masa yang ada. So kita mancing dulu lah. Tak tahu nak buat apa, nak pergi jalan sana pun tak boleh, nak pergi sana tak boleh. So kita ready dekat area JT Marang. So korang layan dululah. Alright guys, impian setiap seorang semua tinggi ya guys. Ada yang ingin mendapat kerapu, ada yang ingin mendapat pari. Sementara nak dapat sotong tu lambat lagi, agak-agak dalam petang baru naik bot. So target diorang mencari kerapu, pari, tenggiri. Tapi tidak kesampaian. Korang tengoklah apa result diorang akan dapat. Video kita orang mancing tak ada guys, sebab semua masing-masing dah tak sabar. Bila dah siap setup, dah siap perambut, dah siap pasang tali, semua terus mancing. Apakan daya, kita orang semua hanya membawa balik batang mancing semula. Semua kumpul guys. Jadi kita hanya target sotong sahaja guys. So dah siap setup mancing semua, dah simpan dalam kereta. Kita pun cari tempat makan, dah lapar. So jom. Kumpau, semua kumpau. Aku tak Give out. Aku tak mancing. Korang yang mancing. Kerapu? Yang paling tengok ni bismillah kerapu, bismillah semua ada. Aduh. Sudah? Makan lah, pergi makan lah. Hasil tak ada. Makan je lah tepi sungai. Tepi laut. Tepi muara. Bedok lah apa ada, Mi? Tak apalah, kumpau. Tengok malam ni lah macam mana. Okay, sekarang kita tengah siap-siap nak pergi ke JT untuk candak. Yang baik tu. Okay, semua tengah siap-siap. Tengok, baju beli baru. Tu lagi aja lama. Ni ready man Ready. Mantap. Jan, bag Jan. Bag kat depan. Bag kat depan.
Ni yang paling semangat sekali ni. Oh. Mantap. Okay. Macam besar yang baju tu kan? Wah. Bawa ya. Sekarang kita nak menuju ke jeti. Mantap. Oh. Setup by Amin. Gila bapa. Tekong kita. Leader. Kat Tekong. Oh, bukan Tekong. Bawa book tadi. Leader untuk trip hari ni. Oh. Mai. Mana ke sana? Oh. Binang lagi ni tak. Allah boleh ni. Dia cakap apa je? Cakap apa? Stand by. Malam ni kita bertarung. Cepat sikit. Tak dengar. Malam ni kita bertarung. Fighter tak boleh muntah Siapa naik dulu dia fighter. Tengok. Okay, kita tunggu bawah sikit. Tak nampak bot. Oh. Setup. Tak dengar. Baru tekan. Yang tak fighter muntah Semua tak makan ubat kat sini. Kita tengok siapa muntah dulu. Siapa muntah, kau tunggu sekejap masuk FYP. Ni kita punya chip ketua hari ni. Leader untuk trip Candak Cutung. Seribu. Okay, kita nak naik boat. Ready? Ready Min? Mantap. Boat dah standby. Tunggu Tekong kata naik, kita naik. Okay. Bawa ni. Okey, kita tengah passing barang. Bot warna biru sana Biru sana. Kita ada penonton. Peminat. Beres. Oh, slippery chain. Anjay. Buat slip. Tangan slipper lah. Beres. Alright. Sangkut. Licin tak? Banyak orang dia cari terang ni. Belakang dia. Jangan belakang. Ha. Belakang ni. Belakang. Oh, belakang baik. Oh, belakang baik. Ni
suasana bot kita ada dapur. Dapur makan je dia. Ni kita tengok tandah. Jerit. Tandah pun ada tandah. Tandah dia premium. Makan cedok air masin ke? Dah. Tak ada. Ready to luncur. Alright. Mantap. Ni leader. Kita dah gerak daripada jeti menuju misi mencari sutong. Berapa kilo? Jan? 10 kilo Alright. Kita dekat atas bot. Woo. Mantap. Kita start naik dekat jeti Marang. Sampai belah kapal. Berhenti belah kapal, tidur. Candak situ. Dah lagi. Okay, sekarang kita dah sampai. Dah berlabuh. Aja dah jekat. Tapi sekarang sangat ribut. Ribut kena pakai lah Jan. Pakai. Kena gelap. Sana gelap. So sekarang dah pakai life jacket. Mana yang dekat? Oh. Kat dalam. Pergi minta dalam. Alright. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okay, InsyaAllah. Ribut. Sangat lebat. Yang ni boleh bersantai mancing lagi Hujan-hujan kita sandung. Jumpa ribut ngangin kuat. Menggigil. Rakam pun menggigil. Alamak. Ribut guys. Kita kena faham ribut guys. Ribut. Kita menangis guys. Lawang tetap lawang. Cotong. Hidup cotong masih mangail. Oh, setelah ribut, korang dah start mancing. Hasil tangkapan Amin. Mantap. Delian fata. Mas sengit pun dapat ikan, dapat sotong. Wah, Azran masih mencuba. Alamak, hujan. Sorry guys. Tak boleh nak rakam. Terbaik. Alhamdulillah. Okey. Oh, hasil tangkapan. Wah, lama. Semua geram. Mancing. Tu berapa ekor ah? 2 ekor. Mantap. Ni berapa ekor? Oi. Sotong albino. Okey, Cik. Usaha, Cik. InsyaAllah okey. Jangan give up. Min berapa ekor, Min? 3 ekor. 3 ekor. Okey lah. Azran dapat hari ni. Kita tengok. Slow je. Kita tunggu. Ada. Angkat. Ada. Oh, ada hasil. Tak kumpau. Wah, tengok sikit muka. Wadi. Sekarang kita tengok fighter Amin apa dapat.
Apa yang dia dapat? Alamak, weh. Ni angkat ni sikit. Oh. Alamak. Waduh. Okay guys. Selepas kita dilanda ribut yang sangat dahsyat. Jadi sekarang jam menunjukkan 1.30, 1.35 macam tu lah. Dan diorang masih bertukus lumus mendapatkan hasil. Mana tengok. Tapi yang ni dah second round lah. Yang first round tu kita orang dah simpan kat dalam plastik. So ni ada suasana dia lah. Budak ni dah barai. Dia dah barai, dah mengantuk. Sikit jam lagi mabuk. Ini Min. Okay tak okay? Steady bro. Berapa ekor dah? Anggaran? 200 ekor sih. 200 ekor. Okey. So ni ini siapa punya job ah? Satu je. Tengok main tengok sikit. Salah ada adik ni lagi power daripada abang. Tengok Azram punya ajar punya. Ajar tengok Jan. Kumpai mana? Tengok sikit. Oh lama. Ini kali tak ada kumpau punya lah. Malah weh. So ni suasana lah. Terabur sikit selepas ribut semua. Terabur sikit. Okay jom tengok lagi suasana. Aduh. So ni tempat masak lah. So tadi dia masak nasi putih. Lepas tu dengan sotong masak. Sotong masak apa pun aku tak tahulah. Kopi panas. Okay, kita tengok depan. Sini kita ada asgaf. Berapa ekor saya hari ni? Hari ni berapa ekor dah? Apa? Second round dah ke? Second round. Tengok sikit hasil. Sebab tu kosong second round. Ha? Second round sebab tu kosong lagi. Oh, second round kosong lagi lah. Wah, dia first round berapa ekor Garan? First round berapa ekor? Dia kita kira kilo. Oh, berapa kilo ke? 4 kilo. Oh, champion. Ikan seekor? Ikan 2 ekor. Ikan 2 ekor? Oh, hebat. So ni lah. Ni bahagian depan. Ni bagai siap mabuk. Mabuk kau? Gantung. Oh, kena mabuk lah. Mabuk dah. Mabuk dah. So, ada dua orang mabuk. Dua orang yang tengah dibuai mimpi. Dua orang dah mabuk. Kita masih steady mencari hasil tangkapan. Yang ni hampir sikit jam lagi confirm mabuk punya. Dia serang mabuk punya, dia serang pening punya. Okey. Ini duk tukar-tukar mancing ni, pakai tu nak pakai ni. Ini mancing ni kuning ni member ni pakai. Member ni pakai, hasil dia 1 ekor. Bagi kat Azran 2-3 ekor dah naik. Jadi siapa tangan busuk? Dia ke dia? Baju apa tu? Abu Ghasia. Baju dah Abu Ghasia. Oh lama. Sotong. Ini. Okeylah. Kita tengok aku punya. So ni lah aku punya 3 ekor. Kocak ah. Oh ni, korang. Tengok sikit. Hasil tarikan tu kur. iPhone 12. Oh. Mantap. Lambat ya, cepat sikit. Nampaklah. Tak ada. Panggil. Aduh, panggil long. Dah dapat long. Apa benda lah. Aduh. So ni lah suasana malam lah. Aduh. Okay lah. Nanti kita try update dari semasa ke semasa. Phone aku dah kong lah bateri. Power bank pula lupa nak charge. Memang makan lah cerita dia.
Tak boleh nak update, tak boleh nak. Ni pun pakai phone orang. Sekarang jam menunjukkan pukul 6.30, 6.39. So sekarang kita orang dah start prepare nak kemas-kemas. Dah kemas semua. Pancing pun dah parking, dah lipat. View sekarang sunscreen. Semua muka dah mengantuk. Ni barai ni Aduh. Barai tapi sotong naik banyak. Sedap. Banyak, berapa banyak? Banyak 2 gudi. Berapa kilo? Tahu? 200 kilo. So kita nak on the way ke darat. Apa-apa nanti kita akan update. Bye-bye. Mantap. Wih. Okay. Ngantuk ke? Dua-dua orang ni ngantuk ke? Hei, ngantuk ke? Barai. Aduh. Hai. Alhamdulillah dah sampai jeti. Kita angkat barang semua ni. Nanti kita tengok hasil macam mana. Padu tak padu trip kali ni. Tangkapan. Oh. Padu weh. Mau tu ni. Mau. Nak ambil gambar je. Oh. Mana aku?
Supporter. Hasil. Masing-masing nak tengok hasil. Oh, ni 4 kilo eh. Oh, dia ni 4 kilo eh. Ni 2 kilo. Ni 2 kilo. Ini kita punya, KL punya. Ini oh, ni Amin punya. Tu. Oh, alamak. Dia bagi friend tu. Amin, tak sini sikit. Padu. Oh. Tengok suruh batu. Yang plastik tu dah. Aku weh. Ni buat masa macam biasa. Stop. Ni yang set Ganu tu Gadik. Ni yang ni siapa punya? Ni KL. Saya punya. Ni budak ni seorang. Ni yang spek butter, Oh. yang ni. Ni. Yang ni dua Gadik yang ni kawan, kawan Ando. Oh. Kawan Ando kau. Wati. Ni banyak kan. Sekarang banyak kali. Ni siapa? Oh, ni siapa? Oh. Bosu. Oh, ni banyak sekali eh. Champion dia. Champion. Dia champion tau. Champion. Oh, Dah patutnya pandai wasu champion kau. Tapi apa? Jadi itu sajalah video kita kali ni, trip mencandak sotong. So ini adalah fighter-fighter kita. So macam-macam dugaan kita hadap dengan ribut yang sangat luar biasa di tengah laut, dengan keadaan mengantuk, lapar, kan, tetap kita harungi bersama. Jadi yang mana yang dah menonton, yang dah tengok, terima kasih lagi sekali daripada saya. Semoga kita jumpa lagi di tahun akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share and comment guys. Tunggu video yang seterusnya. See you guys. Bye bye.